Kalau Tuhan buka pintu hidayah, tuan-tuan pegang elok, jangan tinggal dah. Ada di kalangan kita dah mula nak jinak, nak baca Quran, nak semayang, baru nak mula nak tinggal. Pegang elok bang. Dan ada di kalangan kita dah istiqamah dah. Sebab apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqamah ni, malaikat akan turun di saat dia nak meninggal. Alla takhafu wa la tahzanu, malaikat akan sebut, jangan takut, jangan susah. Kan? Wa abshiru bil jannah. Malaikat akan sebut syurga menanti kita. Syarat istiqamah. Kena istiqamah berterusan sampai penghujung hayat kita. Kerana apa? Kerana kita tak tahu saat kematian kita. Sebab tu tuan-tuan jangan tinggal tuan-tuan. Apa dia selain daripada astaghfirullahaladzim? Tuan-tuan jangan tinggal apa? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu bi zambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah penghulu segala istighfar. Siapa sebut sekali, setengah ulama kata seperti dia sebut 1000 kali. Istighfar. Tuan-tuan, astaghfirullahaladzim kena sebut 1000 kali. Sebut yang ni macam 1000 kali. Sebab apa? Orang yang istighfar esok di padang mahsyar akan dibentang segala apa kita buat. Tiba-tiba maksiat kita diblank. Kerana apa? Dengan taubat yang kita buat, kita sebut.